Okey geng, tengok ni geng, atap rumah aku bocor geng, hujan lebat, air keluar melalui celah atap ni geng. Dia ada gap di situ, memang banyak air keluar ketika hujan lebat geng. Okey geng, hari masih hujan geng, jadi aku nak pakai foam spray ni geng. Jika korang berkenan mendapatkan debit kuning, okey, aku nak spray foam ni dekat celah-celah hang atap tu. Nampak tak? Seluruh atap tu aku nak spray foam ni geng. Aku nak tutup lubang atap tu. Okey geng, jom kita sembur. Sebelum korang nak guna tu, goyang-goyang dulu. Okey, selepas tu korang sembur je dekat celahan-celahan atap tu. Lepas korang sembur tu, korang biarkan je foam ni kering, dia akan mengembang dan akan menutupi seluruh lubang tu. Okey geng, jangan lupa mencuba. Okey, memang menjadi. Okey geng, ni selepas aku spray foam tu, hasil dia macam ni lah geng, tutup-tutup lubang tu. Ni hari masa hujan, alhamdulillah geng, menjadi juga foam ni geng, air tidak tirih lagi dan tiada lagi kebocoran geng. Okey, jika korang ingin mencuba, dapatkan debit kuning. Okey, bye bye, assalamualaikum.